diberikan kepada murid yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam aspek akademik, kokurikulum, sasiah dan kepimpinan. Dilahirkan pada 13 Julai 2008 di Hospital Tengku Afwan Najihah, Kuala Pilah. Tokoh murid ini juga merupakan anak pertama daripada dua orang adik-beradik kepada pasangan Zulkifli bin Muhammad dan Norehan binti Abdul Ghani. Tokoh murid merupakan ketua pengawas sekolah dan merupakan peserta aktif dalam pelbagai pertandingan. Antara pertandingan yang disertai oleh tokoh murid ialah pertandingan bola balin, aspek KDN dan peserta pertandingan robotik peringkat negeri. Kesungguhan dan keberanian yang ditonjolkan oleh tokoh murid wajar dicontohi. Kepribadiannya yang terpuji dan pencapaiannya yang gemilang merupakan inspirasi kepada semua murid untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan. Dengan ini, saya dengan penuh rasa hormat meminta para hadirin untuk memberi tepukan gemuruh kepada penerima Anugerah Tokoh Murid 2025 SK Tengku Munawir iaitu Nur Humaira binti Zulkifli.